Assalamualaikum, saya Nur Balqis Fathia bin Jazma, pengacara TVJ PSL SMK Datuk Haji Muhammad Said, Kuala Terengganu. Pada hari 2 April 2017 iaitu hari Ahad, berlangsungnya Majlis Perasmian disertifikat SMK Datuk Haji Muhammad Said. Perasmian ini akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Wan Haji Syafuddin Haji Yusuf, Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu. Bersama saya, Tuan Haji Syafuddin bin Haji Yusuf, Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu. Apa khabar, Tuan? Alhamdulillah. Tuan, apakah pendapat Tuan tentang STEM SMK Datuk Haji Muhammad Said? Pertamanya, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput pengulas komunitas. Yang kedua, saya ucapkan syabas tahniah kerana SMK Datuk Haji Muhammad Said pun dah ada TV PSL. Yang ketiga, saya ucapkan syabas tahniah kepada pembuka dan kepimpinan atau warga pendidikan di sekolah ini kerana telah berjaya mengadakan satu minggu STEM yang bagi cikgu merupakan satu usaha yang sangat baik, satu usaha yang memberi kesedaran kepada murid-murid kita tentang untuk memupuk minat mereka terhadap STEM. Dan kita lihat tadi kedudukan dan pameran-pameran yang menunjukkan betapa dekatnya sebenarnya STEM dalam kehidupan, dan banyak perkara yang ditunjukkan pada cikgu tadi boleh digunakan dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya kita sebagai seorang Islam kita telah belajar daripada kecil lagi dalam Quran banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan sains semuanya yang akan memberi faedah kepada kita dalam kehidupan apabila kita terlibat dengan STEM. Jadi saya ucapkan syabas datangnya. Saya percaya SMK Datuk Haji Muhammad Said akan berjaya menarik minat untuk belajar pada tempat tahun yang menjadi kelasan. Kita sebenarnya kita ada dasar inilah 60-40, tetapi di Terengganu kita baru ada 40-60. Jadi kita sedang melakukan 3 perkara. Yang pertama, kita membuat galakan. Kita unit sains matematik di jabatan memang turun ke sekolah-sekolah untuk memberi penerangan kepada murid tentang peluang-peluang yang dapati pada aliran sains, teknologi, matematik dan sebagainya. Pada masa yang sama juga mereka memberi dorongan dari segi kejayaan-kejayaan yang muda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengadakan collaboration, mengadakan bersama dengan UNIZA, UMT, Pusat Sains Kreativiti Terengganu dan sebagainya. Kita adakan jalinan untuk melahirkan minat tentang sains dan teknologi ini, tentang matematik. Yang ketiga, kita membawa mereka yang hands on, yang terlibat secara live tentang pekerjaan mereka dan sebagainya, supaya mereka menceritakan betapa seronoknya pekerjaan mereka, dan ini akan memberi satu minat, satu tarikan kepada mereka. Itu tugas 3 perkara. Terima kasih kerana termasuk bersama kami pengacara TVJ PSL SMK Datuk Haji Muhammad Said, Kuala Terengganu. Sekian sahaja, saya Nur Balqis Fathia bin Jazma, pengacara TVJ PSL SMK Datuk Haji Muhammad Said, Kuala Terengganu. Worth so much to you and me. Science, technology, engineering, mathematics. If they weren't a part of your life, pretty soon you know about science, technology, engineering, mathematics. What was once imagination now turns into realization. In days gone by, we used to heat up water on a fire. Smelly technology tamed the fire inside an oven called pot belly. Engineers pop gas into your house so